starting dengan RX-7 FD3X kat sini. Ada dua spesifik, ada dua colour yang sama kat sini ya. Subaru Impreza. Tak sangka kali ni banyak gila Evo kat sini. Banyak Evo 6, Evo 5, Evo 5, Evo 7 dan 8 tak banyak. Kita Supra K4 R32 cantik lah, silver dengan BBS alam BBS ni, alam color gold ni, nanti matching dia. Ni kereta Abang Fahmi, kereta R34 yang paling high spec. Spec maksud aku apa yang dia buat tu dah maksimum. Dia sendiri kata dia tak tahu nak buat apa dah kereta ni. Nanti kita tengok, kita review kereta dia. Banyak akrab sini, ramai. Sejak daripada mid breakfast hari tu, kali ni pun ramai. Saya akan cuba cari yang kereta stock, sebab tema untuk kali ni stock and pure correct. Tapi tak banyak stok lah. Kita cuba jadi kereta stok. Ni S2000, Honda S2000. Ni cantik almost nampak stok, tapi dia tukar SSR. Ada banyak juga S2000 kat sini. Mana ada banyak. Ni bawah tepi kita buat bawah dekat side. Ni R34, ni ER34. Betul. Bukan. NSX R33. Oh, kereta ni kontroversial lah. Kereta ni ini Nissan Murano, kalau tak silap aku. Ini Nissan Murano, tapi dia dah tukar kit. Nampak TV macam Murano. Dia tukar kit R35. Aku tak tahu ni original 35 ataupun custom sebab aku rasa custom ni takkan ngam dengan body kit, dengan body kereta ni. Cerah dia. Gila. Kita DC5. Sorry, DC2. Dah lama tak pergi kami tu. Nama-nama kereta tu pun aku dah lost. DC5 di situ. Sorry, ini Integra di situ. Ada itu lagi. Ni Toyota MR2. Ni Toyota MR2 tengok tepi. Ni MR2 yang first edition tak silap aku. RT4 lagi Mitsubishi FTO underrated JDM. Kereta ni kalau zaman Gran Turismo, kereta ni yang paling murah untuk beginner, untuk starter nak main game tu. Atas dia Mitsubishi GTO, kita duduk sana tu. Tu GTO, jadi tengok mana. Ni FTO, front wheel drive. Simple. Sekarang ni walaupun kereta ni tak semahal yang macam Supra ni, tapi susah cari kereta ni sebenarnya. Kita gerak lagi. Ni DC5. Kita gerak DC5. Ni view dari sini. Lagi kita akan fly drone, kita buat footage. Safiro ATT1, banyak Safiro ATT1 banyak sini. 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Kita tengok spek dari luar. Ada Evo. Baru masuk keluar.
sambung. Ni GTO. This is almost stock. No, tayar fitting dia. GTO 3000 GT ni ada berapa jenis. Ada yang pop-up headlight. Tak silap aku itu yang next generation, yang ni sebelumnya. Tapi aku suka yang ni. Nampak lagi selanus daripada yang pop-up headlight tu. Aku suka yang ni. Alteza. Ni MR2 selepas yang mana tadi aku lepas tu. Ni tu MR2 tapi bukan keadaan stok bukan stok. Ni Targa Toyota MR2 ni. Hood dia cabut manual lah, kiri dan kanan. Rear mid engine. Kereta antara kereta JDM selain daripada Honda NSX, ada boleh feel engine dekat belakang ni. Sekarang ni MR2 diganti dengan Toyota MRS. Ni dia, ni dah Toyota MR2 pop-up headlight pada 86. Tapi bukan hatchback ni bukan hatchback. And then next one, look at the crowd, ramai gila orang. Honda NSX ni salah satunya Honda NSX yang aku dapat jumpa dekat sini, dan mungkin aku dapat jumpa dekat Kuala Lumpur ni. Totally stock kereta ni. Ni tak silap aku yang ni dapat memang original, dapat macam ni. Dia bukan restore tapi dia stay on originality dia. Inilah dia rim asal Honda NSX. Ini 5 spoke biasa je. Dia. Nah dia keadaan. Oh damn. Dalam apa dia? Ada kaset. Pakai kaset lagi kan. Ini dia, ni Toyota MRS selepas MR2. Sama juga, dia kekalkan konsep rear engine. Ini baru kau nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 Mazda RX-7. Yang ni Mazda RX-7 FC. Sorry Allah minta maaf. Ini RX-7 FB. Nice, tak ada body kit yang gila-gila. Dan kau dah kata dia, aku dah confused dengan, dah lama tak pergi dengan kami ni. Ni FC RX-7 FC. Ramai orang kenal dia dekat Indonesia D Indonesia D dengan Hachiroku Tofu. Yang ni ini selepas zaman FC, the famous Mazda 7 FD. Ni ada FD. Cuaca panas agak ni. Peluh nitik-nitik walaupun kau pakai topi ni. Nitik peluh dia. Ada 7 banyak version Ada 7 FD ni. Ada Infinity, ada yang macam-macam lah. Tapi ni Infinity. Ada yang rare tu, dia ada fog lamp dekat sini. Oh ya. Yalah. Dia ada. Yang biasanya kita tak cari. Dia macam ni. Tu. Dia ni kan. Dia macam tu. Lain. Dua-dua ada 7 juga FD, tapi version lain. Belakang tak berkurang nampak sama je. Lain. Itulah perbezaan dia. Dalam ni dia punya bab dia, kalau nampak, cuba cari position, dia bulat dengan bulat, tapi dekat sini dia tak bulat. Nampak glass. Yang semua memang tukar lah. Tak, ni bukan original. Original macam tu je, biasa je. EG6. Ada roll cage dalam. 997. Ni apa gak Mazda 7 Grande Mark 2.
Ni ada kegilaan kereta drift untuk orang Jepun, tapi untuk orang Malaysia dia tak berani. Sebab kereta ni paksa kalau lah apa-apa pecah untuk buat drift. Gila, mau nunggu sikit je, nak tunggu order Japan sikit je, order ke Japan. Rear wheel drive. Kalau kat Jepun dia either dia akan buat drift ataupun dia akan buat VIP hitam, rim silver besar, inci yang besar. Dia depan aku ni R34 tepi NW. Cuba rekod sebanyak yang boleh. Dia ada Cherokee. Ramai kat sini. Tengok apa? Ramai kat sini. Ni semua kaki-kaki Cherokee. R34 Subaru Impreza. Nanti kita tengok. Tunggu reda sikit. Kita tengok ni. Ini okey. Ini ya, kereta apa lah. Yang ni lah satu je kat Malaysia ni. The only one yang dekat Malaysia. Ini lah sebiji je kat Malaysia ni. Ini model Star Cerita. Satu je dekat Malaysia exist. Aku mula tengok kereta ni, kereta apa ni? Kereta apa ni? Kereta dia ubah ke daripada MRT, tapi interior dia tak ada base model apa. Oh, nanti aku kena baca kereta ni, kereta apa. Nanti lo, kita pusing belakang lo. Nanti kita search owner dia ke, tengok seri kereta ni. Kita ada EK9 Honda CRX. Tu the S15 Silvia. Ada gangguan ke? Kita tengok interior dia. Kereta ni lain macam. Interior dia nampak kemas. Cuma aku perasan headlight, dia punya pop headlight dia dah tukar LED. Dia bukan single bulb. Kita ni. Sini kata the Nissan Silvia S15 Carbon. Oh, jahat ni. Bayang kita aku tak boleh tengok kat dalam sebab minyak gelap matahari. Kita tengok kat luar je. Lagi S15 Silvia tak ada kit, tak ada beli kit. Spec R. Korang suka yang ada body kit ataupun clean macam ni? Aku suka macam ni. Fitting cantik dengan tayar jatuh cantik. Kat sini kita ada EK lagi Tadi EK9 kalau kuning dengan hitam. Kita ada Honda S2000 situ. Kita ada GR86 ataupun GR86 GR86. Ni Evo gila ni. Semacam kereta dia. Oh, if you have a lot of sticker, then you put. Honda FDR, FR, Evo lagi. Subaru Impreza, Evo Subaru tak dapat dipisahkan walaupun jenama yang lain. Evo 5. Kali ni aku cuba shoot yang belah depan. Aku cuba nak mencelah-celah ni, mengelak orang tangkap gambar kereta. Okay, ada T4. Ni Subaru Impreza yang kurang laku, yang mata bulat ni.
kurang digemari, tapi sekarang ni oleh kerana dia rare, orang tak minat, orang cari. Pelik orang Malaysia ni. Okey. Dan ada 7 lagi FD. Aku teringin nak tengok R34 yang stok. Ada dekat Malaysia tapi aku tak dapat jumpa lagi. Ada, tahu ada. Tapi hari ni tak ada kat sini. Aku masih mencari-cari, tak tahu, tak jumpa. Supra Targa. So, jarang nampak dekat Malaysia. Jarang nampak dia buka. Kalau dia tutup, kau tak tahu dia Targa. Bila jauh lagi nampak cantik kita ni. Oh. Cantik. Putih berkilat gila itu ni. Dari jauh nampak cantik, bawah nampak. Aku suka. Sebelah dengan Datsun Z. Nice. Cantik. Dua-dua dalam keadaan stok. Color pun lebih kurang sama. Interior akor tu. Nice, dikemas, jaga. Dua sama. Nice. Ini ialah Nissan GT-R R33 tapi bukan 400R. Bukan 400R. Kalau 400R dia takkan jadi macam ni. Takkan jadi macam ni. Dia takkan jadi macam ni. Dan 400R sepatutnya ada sekarang ni, ada kat museum je, tak bergerak. Start engine, keluar garage, reverse balik masuk. Kereta ni replika je, body kit je. Tapi itu pun aku tak tahu 400R tu batch ni original ke tak. Tapi look like original lah. Aku yang kena kejar kereta tu. Kereta tu something, kau nampak ni, dia R32 kedua kat sini. Pertama kali stok, clean, kemas, dan dia respect kan. So clean. The seat also cover. The rim also, tayar also original wheel. Sekarang ni aku suka critical silver. Kata warna silver. Dulu silver is kosong, tapi sekarang ni rim untuk V-Spec. Sebab kalau biasa punya GT-R, dia 5 spoke, macam Supra yang aku tunjuk kat sana tu, kalau putih tu. Kau tak nampak lah kereta-kereta macam ni. Susah kan dapat kereta macam ni. Melainkan sehari sendiri kat Jepun, dapatkan sendiri. Kat sini Malaysia ada pun jual, mesti ada kitnya. Nak original kau kena store balik. Dan dia tak menonjol sangat. Dia tak menonjol, tak bunyi bising. Dia santai-santai. Dia so clean. Sangat-sangat kemas. Sangat-sangat kemas. Dua biji Impreza ni. Tayar belakang RR. Ini Impreza S 204. Ini Impreza RR yang aku cakap ada roof scoop, ada atas bumbung Ini pun lagi lah susah cari RR ni. Yang ni Impreza yang kurang laku dekat negara kita ni, mata bulat, lagi-lagi dalam keadaan wagon.
itulah video untuk JDM Fever kali ni dekat AW. Kita jumpa dekat next video akan datang. Sebelum tu minta maaf, aku upload lama sangat tak upload video ni. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Kita pergi Fahmi Iman jap. Iman Daya.